Assalamualaikum semua, kembali bersama Kong CD untuk video kali ini another treasure hunt. Okay, old tech treasure hunt. This one from Japan juga. So tanpa berlengahkan masa, terus unbox Besar ni kotak ni, kali ni ada banyak barang. Okay, let's change some angle. Top down view. Okay. Right. Oh, dia pack satu-satu. Okay, 1, 2, 3. Kita tengok nanti satu-satu. 4. Oh, nampak dah kotak semua. 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Ni actually most of it kotak je. Lagi satu iPod dan iPad dock. Okay, iPad dock. Nice. Okay, we go through one by one. Yang mana yang kita boleh test, kita test. Yang mana kita tak boleh test, nanti aku akan buat video pull out. So, yang pertama. Okay. Pertama, this is iPod Shuffle 3rd gen. Aku dah ada yang 3rd gen, tapi this is different. This is different. Yang aku punya, okay, ini yang aku ada 3rd gen. Tapi this is the second version. The first version is this. This is the first version. Masa version ni keluar, dia cuma ada color silver dengan color hitam je. So aku dapat yang silver. Dan aku pun tak tahu kotak dia actually kecil daripada the second version. This version keluar, dia ada multiple color, hijau, pink tu semua. Dan dia ada special, actually limited edition chrome tau. That one is memang limited edition yang sangat mahal lah. Kalau kau tengok kat eBay orang jual, itu memang grail lah, holy grail. Okay, so tengok yang ni 4 gig. Aku punya ni 2 gig. This one is 2 gig only. This one is 4 gig. Silver color. Oh, see, accessory semua ada, babe. Accessory semua ada. Original earbud. Okay. Charging cable. Aku nak make sure try this one boleh turn on atau tak. Sebab yang ni kan, aku tak dapat nak turn on. Most probably bateri dia dah kong. Tapi nak tukar bateri dia memang azab. So hopefully this one maybe can play music. So some documentation. Japan punya iPod, ada Apple sticker. Alright. So nice. First item. Approve. Okay, my collection. First item kat sini. Second item, iPad dock. This one is seal, babe. Seal. So sorry, aku takkan buka for now. So this is iPad 2, iPad 3 and iPad 4 punya dock. Kalau kau tengok dia punya dia ada curve kat sini. Ini tetepin dia. So dia ada curve. That's why iPad tu boleh masuk. So macam, okay, this is iPad 2 kan. So dia punya badan tu ada macam curve kan sini.
kan. So that's why dock ni untuk this type of iPad lah. So iPad yang design macam ni adalah iPad 2, 3 and 4. So tengok detail sikit. iPad 2 dock. Okay, dock, nampak tu ada curve, ada gambar kan, curve. So quite heavy actually dia punya kotak. Nice collection. Okay. Terus ni. Next is this one is kotak iPhone. Okay, another envelope. What the hell? Another envelope. Okay, aku tahu. This is 5S. No, 4S. iPhone 4S Japan version. Actually, apa yang aku tahu, Japan version kau tak boleh nak silentkan kamera. Even though kau mute the phone, but camera still akan ada bunyi bila kau ambil gambar. Bunyi yang kan, bunyi shutter tu. Tak boleh nak mute benda tu. Sebab orang ada masalah, orang ambil gambar senyap-senyap. So that's why they remove benda tu. Even though the phone is kau put silent kat sini kan, put silent, tapi kalau ambil gambar dia ada bunyi. So the reason why aku beli this iPhone 4S sebab dia run iOS 5. So let's see boleh turn on tak. Yes, turn on. Condition, wow, tak ada cala sangat. Tak ada cala, babe. Depan belakang. Alright. Condition very very nice. Tapi charging port dia ada macam sedikit kekotoran kat situ. But it's okay. Okay, sementara dia on ni untuk tidak membuatkan masa kan, membuang masa. So maybe kita buka yang lain. Yes, okay. Tapi dia punya LCD dia dah bit kuning. Okay, good. Tahu dia punya home button is working. From screen ni kau tahu dia iOS 5 because ada lock ni. iOS 6 dah tak ada. iOS 6 dia remove. And dia tak mungkin iOS 4 sebab dia iPhone 4S. So, probably iOS 5. Tengok boleh activate tak. Save location, next. Okay. Do I need to masuk Wi-Fi? Okay. Oh, kuning ada punya ni. Dia punya LCD. And screen dia very very nice. So LCD aku boleh tukar. Oh, dah masuk. Okay. Aku nak activate. Do I need to put a SIM? Maybe I need to put SIM. Okay. Oh my, later can do that one. Okay, this is iPhone 5S. And the reason why aku beli this one because dia run iOS 7. Okay. iOS 7. Aku tak pernah ada iOS 7. Oh. Okay. Ada cracks kat sini ah. Oh my god. Is it because of the shipping? I don't think so. Dia dah bungkus siap. Okay.
So nampak tu, dia bengkok. Dia bengkok. Alright. Condition screen still okay. Body pun okay tau. Oh my god. Orang Jepun ni pakai phone macam mana? Tak ada rosak banyak sangat. Tengok. Tak ada calar, tak ada apa. Cuma dia bengkok. This one macam terduduk or something. Kan terduduk, dia crack kat sini. And then dia bengkok juga kat sini. I think dia duduk ni. Okay. No mind, kita try on. Supposed to be iOS 7. Okay. What else? This is, aku buy dia punya okay. Yes, you see? iOS 7. Nasib baik dia dah activate. Okay. I think this one 7.1. iOS 7.1. Nice. Okay, since this one dah activate kan, is it true if the camera tak ada bunyi? Ada bunyi kan? Okay. So kalau aku mute kan dia, still ada bunyi. Kan? Kan betul? Still ada bunyi. Sebab kalau phone lain, kalau kau mute, kamera pun akan mute. Okay. So nice. iOS 7. Screen not too bad. Ada gambar ke? Oh, ni gambar aku ambil tadi. Okay. I think this one is 32. Yes, 32. 32. You see? Bila aku, sebab aku mute kan. Sebab aku mute kan dia. So bila aku lock, dia tak ada kecil tu. Tapi kalau aku unmute dia, kan? Dia ada dia ada kecil. Tapi kamera tak boleh nak mute kan dia punya kamera punya bunyi. Okay, this is mouse. I think Mighty Mouse. Apple Mouse. Is it Mighty Mouse? Ada tulis apa mana tak? Okay. Aku beli ni sebab dia siap dengan box sekali kan. Full box. That's why aku beli. I don't think dia seal. Okay, dia tak seal. Yes, tapi condition dia macam memang terbaik lagi lah. Yeah. Okay. Dia kalau box ni seal, aku takkan buka for now. Tapi since dia memang tak seal, so why not? So condition ada cala sikit-sikit tak? I think bukan cala lah, just smudge. Okay. So this is not Mighty Mouse. Weird. Dia tak tulis apa, dia tulis Apple Mouse je. Okay, USB. Tengok ada Apple sticker tak? Okay. Apple Mouse. Okay, the instruction, warranty. This one is what? 2013. Okay, this is not that old. Okay, maybe dia masa keluar ni dia tukar nama kot. Tak silap aku, this is Mighty Mouse. Never mind. But okay, good. This is collection. Tambah aku punya collection. Apple punya mouse very unique. Kan mungkin korang tak suka, ada orang tak suka pakaian, tapi from design standpoint very unique pada aku lah.
What the? Okay. Okay. This one masuk kat sini. Okay. Nice. Mouse. This is iPod Touch. Ni pun aku ada. Okay lah buka. iPod Touch first gen. First gen aku ada yang 8 gig punya, which is John Lennon. But this is 16 gig Macy Gray. That's why aku beli. And then very cheap. Aku dapat like $10 je. Dia ada satu lagi yang lagi rare. 32 gig. Kan? Tu gambar Colin apa gambar penyanyi perempuan. Itu another grey lah nak kena cari. So this one is 16 gig Japan model. Touch first gen. Oh, ada screen protector. Okay, nice. Dia engrave kat sini Kumpai Kawata. 16 gig. Okay, boleh on tak? Okay, tak ada bateri. I think tak ada bateri. Let's try charge. Sementara tu kita tengok dia punya accessories. Again, aku assume this is original earbuds. Okay. Okay, dan original USB 30 pin connector, charger. Ini pun ada sampul ke? Oh my god, I don't know that. Dia sampul weh. Kalau beli baru aku tak tahulah. Masa aku beli yang ni, accessories tak ada. Okay, this is dock connector. Okay, aku charge ni. Ada keluar bateri, so which mean bateri tak ada. Okay. Document. Aku rasa dia ada polishing cloth tak silap aku. Yeah. Oh, extra screen protector. Arigato, thank you. Okay. This is warranty card, Apple sticker. Okay, iPod Touch. Manual. This is the punya polishing cloth. Aku rasa aku ada yang ni. Aku rasa aku pun ada yang ni. Polishing cloth. Siap dalam plastik lagi tak silap aku. Tak, dia memang bukan dalam plastik. Cuma dia ada. Oh, stiker. Okay. See? Nice. So aku ada extra screen protector tadi kan, so aku boleh pakai untuk the John Lennon one. Nice. So aku sendin dekat sini. Very nice. Thank you. So kita tunggu that one charging. Tunggu charging. So masukkan ni semua. Okay. So that is iPod Touch first gen. Very nice. This is iPhone box. This will iPhone box. Okay, this is aku tahu apa. Ini memang susah nak dapat sekarang. Iaitu iPhone 5C punya case. And case yang tak munasabah bintik-bintik tu. This is the case. Tapi dia
seal. Seal. iPhone 5C case. Aku dapat ni dalam what? $3 or something. USD lah. 5C case. Okay, seal. Aku ada color hitam yang dah pakai lah. Okay, macam ni. Kan? This is color hitam lah. Kan? Case ni pelik sikit sebab bila pasang kat phone kan. Okay, dengar iPod tu. Okay, connect to iTunes. Okay, never mind. So, let it be dulu. And so dia jadi macam ni. Kan, perkataan wording iPhone tu macam terhalang jadi hone je kan. So, it's a bit weird design dia ni. Kan? Dan dia keluar untuk 5C saja. So, aku buy the new one color hitam. Kan, kalau dapat color lain lagi cun lah. Tapi susah gila nak dapat ni. Aku kalau boleh nak cari yang color biru tu. Tapi dapat at least dapat satu. Baru. All new stock color pun jadilah untuk collection. Okay. That's it. Yang lain semua it's a kotak iPhone. This is kotak iPhone 4S. So this one untuk yang ni. So iPhone Jepun kan. So kita cari kotak iPhone Jepun lah. So this is the kotak iPhone 4S. Tak silap aku iPhone tu 32. So this one is 32. Okay. So aku nak kena connect to komputer untuk activatekan dia. Okay, this is kotak iPhone 4S. Untuk this one is ni kotak iPhone 5S. Tapi dia jual sekali dengan dua kotak iPhone 4 ni. Aku ambil je lah. Yang penting aku nak yang ni je. 5S color hitam, which is match dengan this one. And this one aku buy this one because ada earpods lagi dalam dia. Ya, ada original AirPods. So Japan punya charger is kecil macam US. So comel. Okay. Still ada plastik wrap lagi. Kan? So charger dekat sini. This one, okay, this one untuk cover this one. Kabel dah tak ada lah. Alright, never mind. Tak ada. Oh, dia tak ada. Dia tak ada paperwork. Damn. Tak perasan pula aku. Paperwork dia tak ada. Okay, kacau. So, iPhone dia dekat sini. Still ada plastik gibik. Okay, so this is 5S. Yang this one iPhone 4. So this one maybe aku jual kot. iPhone 4 Japan version 32 black dua-dua. Ada ada earbuds lagi. This one ada earbuds. Tengok, is it different tak? SIM ejector tool ada lagi.
Aku tak cari iPhone 4 sebab aku dah banyak lah iPhone 4. Okay. Kotak very nice condition. Dia actually smaller than our Malaysia punya. Kalau Malaysia punya kotak tinggi. Nampak? Tebal. Malaysia punya tebal sebab kita punya charger tu lain kan. Dia nipis sebab charger dia kecil. Tapi this is the original, keluar masa 2010 dulu lah, based on dia punya home screen ni. Dan kalau kau perasan 4S punya home screen dia tak sama sebenarnya, nampak ni. Sini ada message, calendar, foto, kamera, YouTube kan, YouTube, stock, maps dengan weather kan. This one yang lain kat sini, dia ada video dengan YouTube. This is home screen iOS 5. This is home screen iOS 4. So which one yang aku dah buka? Is it this one? Oh no. Oh, this one kosong. Okay, this one ada headphone jack. This one kosong, tak ada SIM jack betul, but stiker ada. So iPhone 4. Aku rasa that's it. Tu je semua. This is the iPod Touch tadi. Okay. Kena connect to iTunes. Right. So ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 barang. 7 barang. Okay. 7 barang. Nice. Nice. Ada lagi on the way sebenarnya. Okay. Tu je aku nak share untuk video kali ni. Balik untuk seterusnya. Assalamualaikum. Kongsi di